Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid 5 Dahlia kesayangan cikgu. Bertemu kembali kita dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Cikgu Syahira. Objektif pembelajaran kita pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengenal pasti 2 daripada 5 ayat aktif dengan tepat, dan yang kedua, murid dapat membina 3 daripada 5 ayat aktif berdasarkan gambar dengan betul. Jadinya, kedua-dua objektif ni akan dapat awak capai melalui aktiviti-aktiviti yang akan kita laksanakan sepanjang PDPR kita pada hari ini. Jadi, sudahkah anda semua bersedia? Kalau dah bersedia, mari kita mulakan dahulu pembelajaran kita pada hari ini dengan menonton video Badak Sumbu Sumatera terakhir. Satu-satunya badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia disahkan mati di Santuari Badak Borneo, Hutan Simpan Hidupan Liar Tabin, Lahad Datu, Sabah. Kematian mamalia betina berusia 25 tahun itu yang dipanggil Iman itu dimaklumkan oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah melalui satu kenyataan media. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Christina Liu yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri berkata kematian Iman adalah secara alami dan dikategorikan sebagai mati mengejut. Jelas Datuk Christina, kematian Iman berlaku lebih awal daripada yang dijangkakan. Difahamkan keadaan Iman bertambah tenat akibat tekanan yang semakin bertambah pada tumor di pundi kencingnya. Sekaligus menyukarkan proses pengambilan telur untuk membiakkan secara in vitro IVF pada mamalia berkenaan. Daripada video yang awak semua dah tonton tadi, kita dapat tahu yang badak sumbu Sumatera terakhir Malaysia ni telah pun mati. Sedih kan? Siapa lagi yang rasa sedih? Mestilah sedih sebabnya sekarang ni Malaysia dah tak ada dah badak sumbu Sumatera ni. Okey, jadi cikgu nak uji sama ada awak berikan tumpuan ataupun tidak semasa PDP semasa tayangan video sebentar tadi. Okey, cikgu nak tanya 2 soalan. Soalan yang pertama, apakah nama badak sumbu Sumatera terakhir? Siapa? Betul, namanya Iman. Soalan yang kedua, mengapakah Iman mati? Siapa boleh jawab? Pandai! Iman mati kerana sakit. Okey, tepuk tangan untuk semua orang. Sebab apa? Sebab semuanya berikan tumpuan masa menonton video tadi tu. Okey, jadinya cikgu nampak awak semua pun dah bersedia untuk teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Betul tak? Okey, mari kita ke aktiviti yang seterusnya. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tentang ayat aktif. Awak semua pernah belajar tak ayat aktif ni? Tahu tak ayat aktif ni macam mana? Tahu? Kalau yang dah tahu tu bagus. Jadinya senanglah awak semua sebab dah faham. Okey, tak apa. Yang belum tahu tak apa, kita akan belajar pada hari ini. Jadi pastikan awak semua berikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap penerangan yang akan cikgu sampaikan ini, iaitu tentang ayat aktif. Ayat aktif. Ayat aktif merupakan ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal ataupun yang mengutamakan pelaku. Okey, jadi apakah itu kata kerja aktif dan apakah itu subjek asal ataupun pelaku? Okey, mari dengar penerangan cikgu yang seterusnya. Cikgu berikan 2 contoh ayat kepada kamu supaya kamu lebih faham. Okey, ayat yang pertama. Ali menendang bola. Okey, Ali itu merupakan subjek ataupun pelaku. Okey, jadinya Ali buat apa? Apa kata kerjanya? Kata kerjanya ialah menendang. Manakala bola merupakan objek yang ditendang oleh Ali. Nampak tak dekat situ susunan ayat ni? Mula-mula subjek, kemudian kata kerja aktif dan terakhir sekali ialah objek. Okey, kita tengok pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua, mereka membaiki jalan itu. Untuk ayat yang kedua ni, sama juga macam ayat yang pertama tadi tu. Mereka merupakan apa? Pandai. Mereka itu merupakan subjek ataupun pelaku. Kemudian, membaiki.
Membaiki merupakan kata kerja aktif, manakala jalan itu ialah objek. Jadinya jalan itu merupakan objek yang perlu dibaiki. Objek kepada kata kerja aktif tadi tu. Ingat semula cikgu cakap tadi macam mana susunan untuk ayat aktif? Cuba sebutkan. Mula-mula sekali, betul, subjek ataupun pelaku. Kemudian, kata kerja aktif dan yang terakhir ialah objek. Pandai. Mesti ada yang tanya, cikgu, kata kerja aktif tu apa? Mari kita lihat. Kata kerja aktif ialah kata kerja yang mempunyai imbuhan awalan men. Ingat tahu, kata kerja aktif ialah kata kerja yang mempunyai imbuhan awalan men. Contohnya, mengecat, memasak, mendengar, memukul. Lagi, apa lagi kata kerja yang menggunakan imbuhan awalan men? Cuba sebutkan. Pandai. Baiklah murid-murid. Jadinya tadi cikgu dah terangkan tentang ayat aktif kan? Kamu pun dah faham ayat aktif ni macam mana. Jadinya sekarang ni kita ada permainan word wall. Untuk word wall, permainan word wall ni, cikgu dah masukkan pautan link dah dekat bahagian tugasan. Jadi lepas ni, awak semua boleh main permainan ni ya. Okey, cikgu tunjukkan permainan ni macam mana nak main. Okey, untuk permainan ni, awak kena tentukan sama ada ayat yang dipaparkan tu merupakan ayat aktif ataupun bukan. Okey, kita tengok contoh. Cikgu tunjukkan. Okey, nampak tak? Jadi ayat ni, saya mencuci kasut sekolah. Ayat aktif ke bukan? Kalau ayat aktif, tekan true. Betul. Kalau bukan ayat aktif, tekan false. Kereta dibasuh oleh ayah. Betul ke salah? Ayat aktif ke bukan? Okey, seterusnya. Apa lagi? Ayah membasuh kereta. Ni ayat aktif ke bukan? Okey, dan ada ayat-ayat yang seterusnya. Okey, jadi fahamkan cara nak bermain word wall ni? Senang sahaja. Jadinya daripada permainan word wall ni, cikgu boleh tahu sama ada awak betul-betul faham ataupun tidak penerangan cikgu tentang ayat aktif tadi tu. Okey, awak boleh main. Tekan sahaja pautan dekat dekat mana? Dekat bahagian tugasan di Google Classroom. Murid-murid, sekarang ni cikgu nak awak semua buka buku teks pada halaman 149. Mari baca petikan tentang badak sumbu Sumatera terakhir ini bersama-sama dengan cikgu. Dalam kiraan 3, kita akan baca bersama-sama dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. 1, 2, 3. Encik Nazri telah memberitahu Afifi tentang kisah badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Afifi terus melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Badak sumbu Sumatera itu sebahagian daripada haiwan terlindung di negara ini. Badak sumbu Sumatera itu bernama Iman. Iman mati semasa di Santuari Badak Borneo, hutan simpan hidupan liar Tabin di Lahad Datu, Sabah. Petugas telah memberi Iman rawatan dengan sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun, rawatan untuk mengubati masalah Tuhan pada uterus Iman gagal. Berita kematian Iman menggemparkan masyarakat, terutamanya pencinta alam di negara ini. Mereka amat berduka cita dengan kejadian tersebut, kata Afifi kepada ayahnya. Kesedihan ini amatlah kita rasai. Namun begitu, masyarakat harus belajar daripada kejadian ini. Kini, pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiarkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Mereka akan bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak jenis ini. Kehadiran Iman dan badak sumbu yang lain telah mensediakan alam selama ini, kata Encik Nazri. Bagus yang membaca, pandainya. Okey, kita tengok dekat sebelah tepi tu. Nampak tak? Ada tulis dekat sebelah kotak warna hijau tu. Nama badak sumbu ini ialah Iman. Berumur 25 tahun, jenis badak sumbu Sumatera.
Baik murid-murid, kita dah baca petikan ni tadi kan? Jadinya daripada petikan ni sebenarnya ada banyak sangat ayat aktif. Cikgu bagi satu contoh ayat aktif yang ada dalam petikan ni. Yang pertama ialah Fifi terus melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Okey, jadinya ke ayat ni yang mana satu subjek? Pandai. Fifi tu merupakan subjek. Okey, kata kerja aktif pula? Ya, betul. Melayari. Yang terakhir sekali, objek. Apa objeknya? Pandai. Internet. Nampak tak susunan ayat ni? Subjek, kata kerja aktif dan juga objek. Baiklah murid-murid, berdasarkan petikan Badak Sumbu Sumatera terakhir yang kita dah baca tadi tu, okey, cikgu nak kamu kenal pasti ayat aktif yang ada dalam petikan tersebut dan senaraikan dekat kelas kit ni. Untuk kelas kit ni pun cikgu dah bagi juga pautannya dekat bahagian tugasan Google Classroom. Okey, awak tulis saja dekat kelas kit cikgu tunjuk kat sini. Okey, kita ada 2 slide tau. Kita tengok slide yang pertama dulu. Okey, nampak tak arahan dekat sini? Senaraikan 5 ayat aktif yang terdapat dalam petikan Badak Sumbu Sumatera terakhir yang telah anda baca. Okey, untuk petikan ni awak boleh juga tengok buku teks pada halaman 149. Okey, jadi cari mana ayat aktif kemudian senaraikan dekat sini. Tulis saja dekat kotak yang cikgu bagi dekat sini tak perlu salin dalam buku. Okey, jelas tak? Dengar arahan cikgu betul-betul dan buat dengan betul ya. Pastikan tanda baca awak betul. Huruf besar, huruf kecil dan di akhir sekali tu ada noktah. Pastikan betul. Okey? Okey, baiklah. Lepas je kamu dah senaraikan ayat aktif yang ada dalam petikan tersebut, okey, aktiviti yang seterusnya merupakan latihan pengayaan untuk awak semua. Okey, awak tengok dekat awak punya tugasan tu ada 2 slide tau. Slide yang pertama yang ni dan slide yang kedua pula yang ini. Okey, nampak tak? Untuk slide yang kedua ni kita baca arahan dekat sini. Bina 5 ayat aktif berdasarkan gambar di bawah dengan betul. Bina 5 ayat aktif. Kita tengok gambar kedua ni. Ada murid yang tengah tengok harimau, ada yang tengah tengok gajah, ada yang tengah tengok zirafah. Jadi kat sini banyak ayat aktif yang boleh bina. Okey, kita tengok gambar yang ketiga pula. Gambar yang ketiga, ada budak lelaki ni berlari kat belakang ni. Lepas tu ni ada orang dewasa lelaki, seorang sedang ambil gambar buaya. Lepas tu yang ni ada orang kecil-kecil kat sini tengah buat apa ni. Gambar ketiga ni pun banyak ayat aktif awak boleh bina. Okey, kemudian gambar yang terakhir ni. Ada gambar apa ni? Ada gambar kambing, ada gambarnya apa ni? Burung apa namanya ni? Apa namanya? Burung merak kan namanya? Burung merak. Betul ke burung merak namanya? Okey, lepas tu ada apa ni? Petugas zoo. Petugas zoo tengah bagi makan. Lepas tu ada budak yang sedang tengok kuda. Kat sini pun banyak ayat yang boleh bina. Nampak tak? Berdasarkan 4 keping gambar ni sebenarnya lebih daripada 5 ayat awak boleh bina. Tapi cikgu cuma nak awak bina 5 ayat aktif sahaja. 5 ayat aktif. Macam tadi juga awak tuliskan sahaja dekat kotak yang cikgu dah sediakan ni. Pastikan tanda baca, ejaan, huruf besar, huruf kecil, penggunaan ayat awak tu semuanya betul. Gunakan ayat yang lengkap. Cikgu tak nak tulis sepatah-sepatah je. Okey. Faham tak semua? Okey, siapkan tau. Jadinya ada 2. Nampak tak? Awak boleh tekan ke atas ni kan? Okey, ini slide yang pertama tadi tu. Lepas tu dah siap yang pertama ni. Awak tekan je anak panah ni untuk tengok slide yang kedua dan selesaikan. Macam tu sahaja, tak perlu tulis dalam buku tulis.
Okey, murid-murid. Jadinya kita dah pun sampai ke penghujungnya. Untuk aktiviti terakhir pada hari ini, kita akan bermain quiz wizard. Awak semua suka kan quiz wizard kan? Okey, quiz wizard ni tentang ayat aktif. Okey, jadinya kalau awak dah siapkan word wall dan juga class kick, akhir sekali barulah main quiz wizard ni. Ada 5 soalan sahaja tau. Soalan tentang ayat aktif senang sahaja. Okey, untuk pautan quiz wizard ni pun ada dekat bahagian tugasan juga. Semua pautan untuk word wall, class kit dan juga quiz wizard semua cikgu dah letakkan dekat bahagian tugasan di Google Classroom. Jadi awak rujuk sahaja di situ. Okey. Baiklah murid-murid, kita dah sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat faham dengan jelas berkenaan dengan ayat aktif yang telah kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu berikannya. Ada soalan, cikgu ada 3 tugasan, cikgu ulang semula. Yang pertama, permainan word wall. Yang kedua, class kick. Dan yang ketiga, quiz wizard. Pastikan awak siapkan ketiga tugasan ini. Cikgu akan tambahkan pada kelas ujung untuk awak semua. Okey, terima kasih untuk kerjasama anak-anak Liwan Dahlia pada hari ini. Selamat tinggal, jumpa esok. Bye.